Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan ulasan kritikan jurnal artikel yang telah saya pilih. Jadi, jurnal artikel yang telah saya pilih bertajuk Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Guru Matematik Sekolah Rendah. Sedikit identiti berkenaan artikel yang telah saya pilih. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Suhaimi Omar, Nur Shah Saad dan Muhammad Uzzidullah. Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia, Volume 7, Nombor 1, Tahun 2017. Pada pandangan saya, artikel ini menekankan kepentingan bahan bantu mengajar kerana ia membantu murid memahami konsep abstrak dengan lebih mudah. Walau bagaimanapun, perbincangan dalam artikel ini agak umum dan tidak menekankan masalah kritikal khusus dalam konteks pengajaran matematik. Ini menjadikan isu kurang tajam untuk kajian matematik pada masa akan datang. Dari segi jurang pula, jurang kajian tidak dinyatakan dengan jelas dalam artikel. Pengenalan dan latar belakang yang ditulis kurang menonjolkan masalah spesifik yang ingin diselesaikan. Kalau kita baca daripada awal sehingga habis, sebenarnya kita tak dapat gambaran sebenarnya apa yang ingin diselesaikan oleh pengkaji dalam kajian ini. Tanpa pernyataan jurang kajian yang jelas, pembaca sukar untuk memahami sumbangan baru kajian ini kepada bidang pendidikan matematik pada masa akan datang. Jadi, seperti yang kita tahu, artikel yang bagus perlu menjawab apakah kekurangan kajian lepas yang belum diselesaikan. Dari aspek objektif kajian dan teori, pada pandangan saya, kajian yang dinyatakan adalah untuk mengenal pasti kekerapan penggunaan bahan bantu mengajar ataupun BBM, persepsi guru serta kekangan penggunaan BBM. Tetapi dari segi bacaan saya, dalam kajian yang ditulis, tiada pengujian hubungan antara pemboleh ubah dinyatakan. Yang kedua, penilaian kesan BBM terhadap pencapaian murid juga tidak dihuraikan. Jadi kesannya, kajian ini menjadi kurang mendalam untuk rujukan kajian di masa hadapan. Objektif yang ditulis terlalu asas dan tidak meneliti hubungan faktor-faktor tertentu akan kesan bahan bantu mengajar terhadap pembelajaran murid, termasuk perbezaan mengikut jenis sekolah ataupun pengalaman guru, tidak dihuraikan secara dengan jelas. Dari segi teori yang digunakan, betul, penulis menggunakan teori pembelajaran konstruktivisme, tetapi dia tidak menggunakan teori tersebut untuk membina kerangka kajian atau mentafsir secara mendalam. Jadi, dari segi bacaan dan pemahaman saya, bila dia tidak huraikan secara lebih mendalam, menjadikan kajian ini kurang menghuraikan konsep kajian dengan teori pendidikan yang mana melemahkan kekuatan akademik artikel yang ditulis ini. Baik, kita beralih kepada suratan literatur. Secara umumnya, literatur yang dinyatakan menyokong topik yang dinyatakan, tetapi pada saya kurang sintesis kritikal. Kita hanya menyinaraikan kajian lepas tanpa analisis kritikal atau sintesis yang mendalam. Selain itu, beberapa rujukan yang saya baca dan saya kesan adalah begitu lama dan kurang merangkumi teknologi dan pendekatan pengajaran moden. Jadi, menjadikan sorotan literatur yang ditulis adalah kurang relevan. Baik, kita beralih pula kepada metodologi dan sampel kajian. Kaedah tinjauan digunakan. Jadi, sesuailah dengan kajian yang dilakukan. Tapi sayangnya, pelaporan yang dihasilkan adalah kurang lengkap. Dalam kajian yang ditulis juga dinyatakan kajian ini melibatkan 70 orang guru dari 20 buah sekolah rendah, tetapi teknik pensampilan tidak dijelaskan, yang mana instrumen soal kajian adalah tidak lengkap dengan contoh item, sumber ataupun rasional mengapa item-item lepas dipilih dan tidak ada bukti kesahan ataupun kebolehpercayaan direkodkan. Jadi dari segi instrumen, contoh item dan sumber item saya nampak dia kurang huraikan. Dari segi kesahan pula, seperti yang kita tahu, soal selidik yang dihasilkan sepatutnya perlu melalui semakan pakar ataupun kesahan kandungan yang jelas. Tapi dalam kajian yang ditulis ini dan yang dijalankan ini tidak dinyatakan sama ada item-item yang dihasilkan ini melalui semakan pakar ataupun tidak. Okey, dari segi kebolehpercayaan pula, saya dapati nilai Consbatch Alpha tidak dinyatakan dengan jelas. Selain itu, kajian rintis juga tidak dinyatakan sama ada dilakukan ataupun tidak. So, kita tahu kalau kita nak item-item yang baik diberikan kepada kita punya kajian, kita perlu lakukan kajian rintis dulu. Sama ada kita nak tahu item-item yang kita hasilkan itu bagus ataupun tidak. Seterusnya kita pergi kepada analisis data dan dapatan kajian. Pengkaji menggunakan perisian SPSS. Kekerapan, nilai peratus dan juga min juga dinyatakan. Tetapi bagi saya analisis hanya memberikan gambaran umum. Dapatan hanya menunjukkan tahap umum penggunaan bahan bantu pengajar tanpa menentahkan faktor yang mempengaruhi atau perbezaan antara kategori guru. Jadi dia tulis dapatan tu bagus tapi dia tak nyatakan apa faktor-faktor yang mempengaruhi bahan bantu mengajar tu kurang ataupun apakah yang mempengaruhi cabaran-cabaran kekurangan ataupun tidak digunakan bahan-bahan bantu mengajar. Jadi pada pandangan saya perbincangan kurang dikaitkan dengan teori dan kajian yang lepas lah. So kesimpulannya saya boleh katakan dapatan banyak berbentuk angka, bukan interpretasi secara mendalam. Seterusnya kita balik kepada perbincangan, implikasi dan limitasi. Jadi saya boleh simpulkan, perbincangan yang dinyatakan kurang mengaitkan dapatan dengan teori dan kajian lepas secara mendalam. Dari aspek implikasi, cadangan kepada guru dan sekolah masih umum serta kurang tindakan khusus. Dan limitasi juga tidak dinyatakan dengan jelas, terutama lokasi dan saiz sampel. Kesimpulannya, artikel tidak menyediakan bahagian limitasi yang jelas, sedangkan skop kajian adalah terhad kepada konteks tertentu. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat daripada analisis artikel ini, saya boleh katakan artikel ini membincangkan isu penting dalam pendidikan matematik.
kajian yang dijalankan dapat memberi gambaran tentang amalan bahan bantu mengajar guru sekolah rendah. Jadi dapatan asas kajian masih berguna sebagai maklumat awal sebagai rujukan, namun sepatutnya jurang kajian ditegaskan dengan lebih spesifik. Penulisan perlu dikukuhkan dengan teori dan sintesis literatur, teknik persempelan, instrumen dan kesahan harus diperbaiki, dan pengkaji sepatutnya menggunakan analisis dan perbincangan secara lebih mendalam supaya kajian ini menjadi rujukan kepada kajian-kajian yang akan datang dalam bidang pendidikan matematik. Itu saja analisis daripada saya. Sekian, terima kasih.